Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pada ini kita masuk kepada ciri yang ke-9 daripada ciri-ciri kepribadian yang mesti kita laksanakan pada diri kita, pada jiwa kita, yang diistilahkan dengan tahakkuk, iaitu kita mencapai pelaksanaan setelah kita mengosongkan. Dalam istilah yang lain digunakan konsep dalam tazkiyah ini ada dua cabang. At-takhalli ba'da takhalli. At-tahliyah ba'da takhliyah. Takhliyah makna kita mengosongkan. Dan mengosongkan jiwa kita daripada segala sifat-sifat yang mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Jadi setelah kita mengosongkan, kita bersihkan, maka diikuti dengan tahliyah. Kita menghiaskan jiwa kita, nafs kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diistilahkan dalam kitab kita ini dengan tahakkuk. Dalam arti lain itu at-tahqiq. Kita menghiaskan. Jadi sebelum ini kita telah pun melalui 8 sifat kepribadian. Yang pertama, tauhid dan ubudiyah. Kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini ataupun jiwa kita ini sebagai jiwa yang mentauhidkan Allah dan juga senantiasa mengabdi dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Diikuti dengan ikhlas. Kita cuba menjadikan jiwa kita ini yang mencapai martabat ikhlas. Yang ketiga, as-sidq, benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zuhud. Kita berusaha untuk mencapai jiwa yang zuhud kepada Allah. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, mahabbatullah, mengasihi Allah Subhanahu wa taala, menyintai Allah. Yang ketujuh, takut dan sekaligus mengharap. Takut kepada Allah, pada yang sama juga mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan Allah tidak menghukum kita atas kesalahan-kesalahan kita. Dan yang ke-8, taqwa dan juga wara'. Dan ini baru kita selesai. Dan hari ini kita masuk yang ke-9, iaitu syukur. Kita ada lagi keseluruhannya 12. Dan setelah syukur, kita akan masuk pada sabar, taslim dan juga redha. Dan yang ke-11, muraqabah dan juga musyahadah. Dan yang ke-12 yang terakhir, taubat. Taubat yang terus-menerus. Syukur. Hari ini kita akan baca tajuk yang ke-9, iaitu syukur. Kata pengarang kitab kita ini, taqwa merupakan ambang. Taqwa, iaitu tajuk yang kita baca sebelum ini, merupakan ambang kedatangan kepada syukur. Dalam arti lain, dia nak sebut pada kita bahawasanya taqwa adalah pintu masuk kepada syukur. Kerana maqam syukur lebih tinggi dari maqam taqwa. Jadi maqam syukur lebih tinggi daripada maqam taqwa. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya dengan takwa itu kamu mensyukurinya. Jadi dengan takwa itu kita akan menapak lagi naik ke tangga berikutnya, iaitu tangga syukur. Kerana syukur adalah
mengerahkan segala total, segenap potensi untuk hal yang paling dicintai Allah. Jadi untuk kita bersyukur, kita kena lakukan apa yang terdaya untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Rasulullah bersabda, afala akunu abdan syakura. Tidak patutkah aku ataupun tidak seharuskah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ini apabila ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau banyak solat sehingga bengkak-bengkak kaki? Kata Nabi menjawab, aku ingin menjadi abdan syakura. Abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Syakuran dibawa dengan kalau kita kata sifat data isim fa'il, abdan syakiran. Tapi tidak disebut Nabi syakiran, tapi syakuran. Satu dalam saraf menggambarkan kepada sifat musyabbihah, iaitu kesentiasaan. Untuk menjadi hamba yang sentiasa bersyukur ataupun yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang mana syukurnya itu bukan berwaktu, sebaliknya senantiasa dia bersyukur. Dan ingin lagi bersyukur. Ingin lagi bersyukur, ingin bersyukur tanpa ada keinginan untuk berhenti dari bersyukur. Jadi itulah berikut ini kata pengarang kitab kita itu Al-Alamah Asy-Syaikh Hawa. Kami kutipkan penjelasan Al-Ghazali tentang keutamaan syukur dan penjelasan batas syukur hakikatnya. Jadi dia akan mulakan dengan menjelaskan fadilat syukur daripada ayat Quran khususnya, dan diikuti dengan menjelaskan makna syukur, dan juga dalam mantik disebut haddu syukur, ta'rif syukur, dan juga hakikat daripada syukur itu. Al-Ghazali rahimahullah berkata, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, keutamaan syukur. Ketahuilah bahawa Allah menyebutkan syukur seiring dengan zikir di dalam kitabnya. Jadi Allah dalam menggesa kita, menggalakkan kita berzikir, maka dia juga menyebut tentang syukur dalam ayat selepas ini, 152 surah Al-Baqarah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketahuilah bahawa Allah menyebutkan syukur bersama dengan zikir di dalam kitabnya Al-Quran. Padahal dia berfirman, dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar keutamaannya. Waladzikrullahi akbar. Wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah ulimu akan salat, karena sesungguhnya salat menegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Waladzikrullahi, namun kata Allah, sesungguhnya mengingati Allah, mana faedah mengingati Allah dari salat itu yang paling besar. Salat ini banyak faedah. Salat banyak faedah. Di antaranya dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala sebut, wa aqimus salata li zikri, wahai Musa, dirikan salat untuk zikri, untuk ingat kepadaku. Dan dalam surah Ankabut Allah Ta'ala sebut salat ini di antara faedahnya adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Timbul persoalan, dia berbanyak-banyak faedah salat itu, di antaranya mencegah daripada perbuatan keji, mencegah daripada mungkar, dan juga mengerti Allah mana lebih besar. Ya Allah, waladzikrullahi akbar. Faedah mengerti Allah itu paling besar. Dan faedah kita dapat dengan salat kita mengerti Allah itu lebih besar. Tiba-tiba Allah menggandingkan syukur dengan zikir. Jadi dalam banyak faedah, banyak keutamaan hidup ini, tidak ada yang boleh menandingi zikrullah. Tiba-tiba Allah menggandingkan bersama zikrullah itu syukurullah, bersyukur kepada Allah. Iaitu di mana Allah Ta'ala menggandingkan syukur dengan zikir ini.
Padahal zikir saja pun dah besar, seolah-olah syukur sama dengan zikir, iaitu mempunyai faedah yang sama besar. Iaitu dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun." Maka ingatlah daku, berzikirlah kepadaku, azkurkum, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Jadi Allah Ta'ala gandingkan. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Wala takfurun. Allah juga berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Wa ma yaf'alullah bi'adzabikum. Mengapa Allah hendak menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dengan kita bersyukur itu Allah tidak akan mengazab kita. Dan kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Wa sanajzi syakirin. Dan kami akan beri balasan yang baik, yakni syurga. Asyakirin, kepada orang-orang yang bersyukur. Allah beritahu tentang iblis yang terlaknat. Iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sendiri pun surrender, angkat tangan. Jika hamba bersyukur, dia tak akan dapat untuk menyesatkan. Sedangkan dia berazam. Dia bertekad untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia ini. Di mana Allah beritahu tentang iblis ini, kata iblis, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Wa qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhan, dengan sebab engkau telah menyesatkan daku, dengan sebab Adam, dengan sebab keenggananku untuk sujud pada Adam, lalu engkau mengisytiharkan aku sesat, engkau mengusir aku daripada syurga, maka aku berazam la'aq'udanna lahum, aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Dikatakan, mana para ulama, ada ulama mentafsirkan bahawa jalan yang lurus itu adalah syukur. Aku akan menghalangi mereka sehingga mereka tidak lagi bersyukur kepadamu. Mereka tidak lagi mengakui kamu sebagai Tuhan dan mereka tidak berterima kasih kepada kamu. Itu azam iblis. Dan kerana tingginya tingkatan syukur, maka iblis yang terlaknat menyerang makhluk dalam aspek ini. Lalu ia berkata, "Wala tajidu aksarahum syakirin." Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan aku akan menyesatkan mereka. Aku menyesatkan mereka yang lurus sehingga engkau tidak akan mendapati lagi mereka bersyukur kepadamu, wahai Tuhan. Sebaliknya mereka menjadi kufur. Karena dalam Al-Quran, lawan kepada syukur adalah kufur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, la azidannakum. Sungguh aku akan tambah nikmatku kepadamu. Kemudian, wala in kafartum. Namun jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi gandingan kepada dalam Quran, gandingan kepada syukur adalah kufur. Jadi jika syukur ada 3 cabang, syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan anggota, maka kufur pun ada 3 cabang. Kufur i'tiqadi, kufur dengan hati, iaitu tidak mau beriman, hati tidak meyakini Allah, dan kufur dengan lidah, dan juga kufur dengan anggota, iaitu melakukan maksiat. Allah berfirman lagi, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah telah berjanji akan menambah nikmat bila hambanya bersyukur tanpa adanya pengecualian. Jadi umum, Allah Ta'ala sebut umum dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahi nikmat kepadamu.
Okay. Jadi umum Allah Ta'ala sebut. La in syakartum la azidannakum. Tanpa pengecualian. Siapa saya bersyukur, maka ketetapan umum Allah Ta'ala berikan, la azidannakum. Pasti aku akan tambahi bagi kamu. Dan jika kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Tanpa pengecualian. Padahal dalam ayat lain Allah mengecualikan. Allah hanya akan berikan nikmat-nikmat kepada orang yang dia nak. Orang yang dia nak. Orang yang dia tidak nak, maka orang itu tak akan dapat nikmat. Dan orang yang Allah Ta'ala dah isytihar bahawasanya dia menghendaki untuk memberi, nikmat-nikmatnya adalah orang bersyukur. Padahal Allah telah mengecualikan 5 hal berkenaan dengan pencukupan, ijabah, rezeki, ampunan dan taubat. Jadi kelima-lima ni Allah Ta'ala kata, liman sya'a, bagi orang yang dia nak. Baru dia akan bagi. Kalau dia tak nak bagi, dia tak bagi. Jadi buatlah, berusahalah macam mana sekalipun. Tak akan dapat 5 perkara ini. Iaitu pencukupan, ijabah, perkenan doa, rezeki, ampunan dan taubat. Allah hanya memberi bagi orang yang dia nak. Dan dia telah mengisytiharkan bagi siapa yang bersyukur, dia akan beri. Firman Allah, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari kurnianya jika dia menghendaki. Ini kekayaan, jika dia menghendaki, barulah akan dapat. Fasawfa yughnihumullahu min fadlihi insya'. Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika dia menghendaki. Kamu berdoa untuk mengelak bahaya. Dia hanya akan menghilangkan bahaya itu kalau dia nak memperkenankan doa kamu. Bal iyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa batas. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Jadi menggambarkan kepada kita bahawasanya bila kita bersyukur kepada Allah dan Allah menghendaki untuk memberi tambahan pada kita, merangkumi semua sekali, termasuklah kecukupan rezeki, kecukupan kekayaan, ijabah, perkenan doa, rezeki, keampunan dan juga taubat. Kita akan dapat semua. Syukur adalah akhlak rububiyah. Sebagai mentegaskan di dalam firman-Nya, wallahu syakurun halim. Allah sendiri itu maha bersyukur. Jadi sebab itu, bila kita bersyukur, maka kita berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. At-ta'assi bi asma'illah. Sebab itu di kalangan orang sufi, di antara konsepnya ialah kita untuk mencapai kesempurnaan, maka kita cuba mendekatkan kita dengan Allah. Di antaranya dengan kita cuba untuk mengamalkan sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah dalam hidup kita. Allah maha sempurna. Kita nak menjadi sempurna seperti Allah tidak akan mungkin. Tapi kita boleh mencapai, menghampiri kesempurnaan. Iaitu dengan kita meniru nama-nama Allah SWT dengan makna yang layak bagi kita manusia. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala dia bersifat dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita pun cuba untuk menjadi orang yang penyayang, pengasih kepada sekalian makhluk Allah. Sebagaimana Allah Taala menyebutkan, sebagaimana Rasulullah menyebutkan satu hadis kursi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang pengasih akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah orang yang di bumi, nescaya akan kasih kepada kamu orang yang berada di langit. Itu. Allah ini Maha Al-Qawi, Maha kuat, Maha kukuh. Jadi kita juga berusaha untuk menjadi orang yang kuat, orang yang kukuh. Sebagaimana Nabi sebut Al-Mu'min Al-Qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi begitulah. Jadi
bila Allah itu sendiri sentiasa mensyukuri hambanya dengan membalas. Bukan dengan setimpal tapi berganda-ganda. Maka begitu juga kita dalam menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia. Dan mensyukuri Allah dan berterima kasih kepada manusia. Allah juga menjadikan syukur sebagai pembuka perbicaraan penghuni syurga. Di mana penghuni syurga, bila masuk dalam syurga, maka mereka mengucapkan وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Dan mereka ini penghuni syurga mengucapkan segala puji bagi Allah. Kerana Alhamdu adalah kalimat syukur. Kalimat syukur. Jadi ahli syurga ni, mereka mulai kehidupan mereka dalam syurga dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah. Yang terima kasih wahai Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kerana telah memenuhi janjimu kepada kami. Dan begitu juga penutup doa mereka pun tahmid juga, syukur juga. Iaitu wa akhir da'wahum, dan penghujung permintaan bagi permintaan mereka ialah Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillah, dan Tuhan yang menciptakan segala alam, yang telah mengurniakan segala nikmat kepada kami dalam syurga ini. Jadi dalam surah Yunus ayat yang ke-10 ini, Allah SWT menyebutkan ahli syurga apabila mereka mengingini sesuatu, maka mereka akan bertasbih. Ya, bila mereka mengingini sesuatu, maka mereka akan bertasbih. Sebagaimana dalam surah Yunus ayat yang ke-10. Da'wahum fiha, permintaan mereka dalam syurga itu, mereka perolehi dengan menyebutkan Subhanakallahumma. Maha suci engkau wahai Tuhan kami. Jadi itulah cara yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada ahli syurga. Nak minta apa-apa, ingin apa-apa pun sebut saja Subhanakallahumma, maka akan datang kepada mereka. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan aluan di sesama mereka dalam syurga itu ialah salam. Ya, mereka mengucapkan salam. Allah mengucapkan salam kepada mereka. Dan mereka beri salam kepada Allah. Mereka mengucapkan salam kepada malaikat dalam syurga sama-sama mereka. Wa akhir da'wahum, dan penghujung permintaan mereka. Setelah mereka dapat apa yang mereka minta, maka mereka susulkan dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan demikianlah untuk kita bacaan kita pada ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah bacaan berikutnya dalam bab syukur ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.